ini ialah duit shilling 10 sen Dan sebelah ni pula ialah mikrofon wireless daripada Boya. So guys, ini ialah Boya Mini 2 dan ini ialah wireless microphone yang paling kecil yang korang boleh dapatkan dekat market sekarang. Dan dalam video ni pun saya pun tengah pakai mikrofon daripada Boya Mini 2 ni. Saya tengok dari segi dia punya design charging case memang kecil dan korang akan dapat 2 transmitter dan juga 1 receiver. So receiver yang ini yang jenis Type C, tapi korang ada option untuk pilih yang lightning punya. Tapi highlight utama ialah dia punya transmitter dia memang sangatlah kecil. Alright. So kita tengok bila saya dah pakai ni, nampak dia takkan mengganggu bila korang nak pakai kat baju lah. Nak guna pun mudah saja, just plug and play, cocok ke korang punya smartphone, dah terus boleh guna. Dia punya audio recording quality ialah 24 bit 48 kHz. So korang akan dapat audio quality yang cukup bagus. Untuk dia punya battery capacity ialah 6 jam sekali penggunaan. So korang boleh record dengan jangka masa yang cukup lama lah. Dia juga dilekapkan dengan AI noise cancelling. So ada 2 level, yang paling rendah 15 dB dan yang paling tinggi ialah 40 dB. So kalau korang record dekat tempat yang bising, ada dapat cancel dengan cukup bagus. So dia akan fokus kepada kita punya suara saja. So guys, sekarang ni saya tengah guna Boya Mini 2 dan kalau korang tengok sekarang ni di kawasan yang bising lah dekat dengan trafik. Alright, so sekarang ni saya off dia punya noise cancelling dan bila saya on kan dia punya noise cancelling, tekan saja ni. So korang mungkin akan dapat dengar saya punya suara dengan lebih jelas lah. So dia akan reducekan noises dekat sekeliling. Sekarang ni kita tengok dia distance boleh pergi jauh mana. Adakah korang masih dengar suara saya? Cubaan 1, 2, 3. Cuba cubaan 1, 2, 3. Cuba cubaan 1, 2, 3. Cuba cubaan 1, 2, 3. Saya rasa korang dapat distance yang cukup jauh dengan menggunakan wireless microphone daripada Boya Mini 2. Dan yang paling best sekali ialah dia pun ada app yang korang boleh guna untuk monitor audio dan adjust macam-macam lagi lah. Termasuk ada EQ lain yang korang boleh adjust. So guys, wireless microphone ni memang sangat sesuai lah untuk semua content creator. Tambah pula dengan audio quality yang cukup bagus. Ada app lagi. Ini antara wireless microphone yang sangat kami recommend.